Guys, Assalamualaikum, bersama Huzai dekat channel Alia TV ni. So hari ni Huzai nak buat vlog. Kita nak pergi klinik. Kita nak buat ni Jabatan Pengangkutan Jalan Malaysia. Kita buat permohonan lesen vocational. Ni untuk renew guys. So untuk renew ni, kita sebagai driver Grab car, apa yang kita perlu buat dan berapa kos kita yang buat, kita kena. So nanti saya akan update satu persatu. Ciao. So sekarang kita berada di dekat Poliklinik dan Surgery Damai. Ni dekat area Kelang. Katanya harga murah. Dia belum buka, so kita standby dulu. Nanti kita tengok berapakah yang Huzai kena. Okay, klinik dah buka. Let's go, kita pergi menunggu doktornya datang ke apa. Belah menunggu lama pun tak apalah. Jadi kita dah ada kat sini. Okay guys, settle RM10 saja dekat klinik ni. So orang Kelang boleh datang sini. Okay, dah settle klinik. Let's go ke JPJ pula. Aku dah pergi JPJ Shah Alam saja. Ni sesi untuk kita nak ambil nombor, kita kena scan guys. So make sure korang sebelum datang ke JPJ Shah Alam terutamanya, korang kena download apps tu untuk memudahkan untuk korang ambil nombor. Tahun 2025 sudah tak perlu bawa gambar guys. Huzai bawa je, siap bawa gambar bersongkok bagai. Jangan lupa bayar saman. Mana yang blacklist korang kena bayar dulu. Kalau tidak boleh renew lesen. Lepas Huzai dah dapat ke kaunter, time check tu abang tu kata awak ada saman yang perlu dibayar. So Huzai pun beredar daripada dalam tu, kita bayar saman. Kemudian kita masuk balik, kita selesaikan urusan. Alhamdulillah selesai dengan baik. Melayang duit. Selamat ada diskaun. Kalau tak ada diskaun pening. Okay, so jumlah keseluruhan yang Huzai kena adalah sebanyak RM30. RM10 kita ada pergi klinik. Lepas tu RM20 lagi untuk dekat JPJ kita bayar PSV tu, lesen tu. Okay, itu saja untuk maklumat dan video kali ini. Jumpa di video akan datang. Assalamualaikum.